Ladies and gentlemen, welcome to ここ Japan. まででわかったよねずっとここにいるよ君の心折れるように雨が来る前に備えて欲しいもの全部あげるよどこへ行っても見つからない戦の支度してくれる人釣り合わなくても許すよそういう風にできてるんだKita nak pergi airport. Luggage. Dia dah ada dekat airport. Dia orang tengah solat subuh dekat belakang tu. And today semalam kita orang dapat news yang hari ni kan severe snowstorm. So probably banyak flight cancel ataupun delay. So kita orang tak tahu apa jadi dengan our flight. So hari ni kita akan flight terbang pergi ke Nagoya. And then kita akan terus ambil train Hida Takayama untuk ke Takayama. But harapnya our flight on time and tak cancel. Sebab kita orang akan sampai Takayama dalam pukul 12. And then kita nak ambil train tu pukul 1 lebih. And kalau kita orang naik train lambat, next Hida Takayama train pukul 4. So kita orang takkan dapat view yang cantik. Sebab that one adalah scenic train. So macam rugilah macam tu. So harapnya on time. Sekarang kita orang ada dekat airport. Ni Ana punya ANA punya counter. So ni tengah sepi sekarang. Sekarang pukul 5 pagi. Sekarang pukul 5 pagi. Our flight pukul 10. Kalau tidak kita nak keluar pukul 5 lebih. Tapi expected pukul 5 start snowstorm. Jadinya kita orang keluar lebih awal. Harapnya everything okay lah. Air Legend guys. This one halal. Brand Asahi boleh, brand Georgia tak boleh. Breakfast kita beli this one barista latte, this one halal. And this one tuna mayonis. Korang kena hati-hati sebab tuna mayonis kebanyakan dia tak halal. But this one kita check dekat halal app. So this one adalah this one halal level 3. Masalah dia ada banyak gambar yang sama. So kena check yang betul-betul sama gambar dia. This one sama dengan yang ni, sama. So halal. Still snowing. 9時30分はただいまより搭乗口2番からご搭乗ください。今日も ANA をご利用いただきましてありがとうございます。Yo. 6 2 Nagoya. Dah nak masuk dah nak depart. Wee. Let's go to Nagoya. Second checkpoint Nagoya. Nagoya transit je Takayama. We're going to Nagoya. Wow, it's snowing. Chilling, 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 chilling. Where are? Dia kena dia ni. 小さな頃には宝
sekarang kita dah sampai dekat Nagoya Airport. And kita orang dah ambil wuduk semua siap-siap sebab mungkin kita kena solat dalam train. Sebenarnya korang boleh je turun dekat Toyama Airport, tapi kita orang memilih untuk turun dekat Nagoya Airport sebab kos dia lebih murah. Kalau korang turun dekat Nagoya Airport, korang akan dapat harga one way dalam 150 macam tu naik ANA, and dapat also luggage 46 kilo seorang. Tapi kalau korang turun dekat Toyama Airport, one way dah 300 ke 500 lebih macam tu. Jadinya agak mahal, and also perjalanan pun sama juga. So kita decide untuk turun dekat Nagoya Airport, and then kita ambil Hida Takayama. Pergi ke Takayama dalam 2 jam lebih sebab Hida Takayama adalah scenic train. Jadinya macam katanya kat situ adalah macam mana, view yang paling cantik lah dekat Japan ni. So kita kena try that one. Sekarang kita ada dekat Nagoya Chubu Central Air. Tada! So now kita nak cari JTB office, iaitu JR office, sebab kita nak redeem our JR Takayama Hokuriku Pass untuk 5 hari. Harga dia aku letak dekat sini. Kita orang beli dekat Klook, and then Klook hantar datang ke rumah dia punya macam tiket tu, and then kita kena redeem online dekat kita kena redeem secara fizikal dekat JR office Takayama. Segitu. Bukan Takayama je, dia Takayama and Hokuriku. Mana-mana region boleh asalkan JR office Takayama or Hokuriku. Macam tu. So let's go. But now from Nagoya Airport, kita kena ambil Mitetsu line nak pergi Nagoya Station. From Nagoya Station kita akan ambil JR Hida Takayama. But first kita akan pergi ke JR office. First redeem tiket. Yang kedua kita nak book siap-siap untuk Hida Takayama train untuk unreserved seat ataupun reserved seat. Kita tengok yang mana kita boleh. Let's go. Kita dah sampai dekat JTB. Redeem our JR Takayama Hokuriku dengan nak book siap-siap train JR Hida Takayama. Let's go. Jadi kita redeem kat JR Takayama Hokuriku. So ini adalah kita dapat untuk redemption, and then aku terus book reserve tiket untuk Hida Takayama train daripada Nagoya pergi ke Takayama. So kita reserve siap-siap supaya kita ada train kita, and train kita pukul 4:03 sampai Takayama dalam pukul 5 lebih lah, 5:45 macam tu kita akan sampai. So reservation untuk ni korang boleh buat 6 kali reservation. So kita dah reserve this one. Sekejap lagi kita nak try reserve untuk Nohi bus pergi ke Shirakawago lusa pula. Kita kena reserve siap-siap sebab kalau penuh nanti kita tak dapat train. So yeah, inilah bagusnya pakai pas. Kita nak try call Nohi bus punya self center sebab kita nak book bus ke Shirakawago. Tapi kita punya phone tak boleh call, so kita nak guna public phone. Hantar bila asalkan boleh. So sekarang kita nak tick siap-siap masa bas yang kita nak. Kita nak masa ni. Yang ni Allah pen pula tak ada angin. Yang ni kita nak. Lepas tu kita akan sampai Shirakawago pukul 9. Nampak tak? Pukul 9. Lepas tu daripada waktu kita nak balik, kita daripada Shirakawago, kita nak book 2 lah kiranya. Shirakawago first kali, Takayama Shirakawago, lepas tu Shirakawago Toyama. So ni tim-tim kita tengah berfikir sambil makan asam tak dilupakan. Sedap. So ni our itinerary. Kita nak buat call. Kita sekarang nak naik Mitetsu Limited Express. Tapi kita orang guna yang harga dia 980, which is the unreserved one. So next adalah 247. And dalam pukul 3.25 kita akan sampai dekat Nagoya Station. So let's go. Ni adalah Chubu Central Air Mitetsu Line. Orang kampung buat apa dekat sini? Orang kampung? Baliklah. Oh sejuk.
Macam ni siapa? Tadi siapa kata tak sejuk? Kak Ngah tadi siapa kata tak sejuk? Siapa? Sakit kepala. Allah, tak boleh balik Malaysia dah. Panas. Ada lah, tak tahan. Snow. Gedik tak mampus. Nak snow. Senang nak kah? Anu warna putih. Tak ada putih. Gigi, this one dia tulis siap-siap unreserved seat. Begitu. Kali lihat lah. Nak asam? Nak asam? Tengok jenama dia. Asam juseo? Malah tengok selain daripada jenama, malah tengok dalam. Dah lah tuan dia comel, asam dia sejak. Nak baca sikit lah. Sempat ke sampai-sampai. Nanti kita beli lenah. Jatuh lah. Ambil balik. This one train dia berhenti 3 stesen tapi dia mahal sikit. Dia dalam 1,000 lebih. Kita punya Marhain dia 800 lebih. Kita kan kena berjimat. Jadi kita naik yang ni. Yang ni berhenti 3 stesen. Kita orang punya berhenti 8 stesen. We will be stopping at Tokugan, Shinmai, Asakura, Owari Yokosu, Otara, Fujinuma, Then Hanami, and Nagoya. kita masuk daripada Mitetsu kepada JR Line. So kita stop kat sini sekejap. And dekat situ masuk dia. Penat. Kita orang kena angkat luggage naik tangga. Aku angkat 2 luggage. Sekarang kita ada dekat Nagaya Station. Kita nak ambil JR Hida. Cik, kita dah sampai. Tengok, dia punya ni besar. Dia punya cermin besar untuk scenic train. Okay, kita dah masuk dalam JR. Kita dah masuk dalam JR Hida Takayama Limited Express. And this one adalah reserve train. Penat gila weh. Daripada bawah tadi tangga naik ke atas tangga, ya Allah. Baru day one dah macam battle dah. Tak penat bukan Jepun. This is Japan. This is Japan. Rasa ni pulau. We will soon make a brief stop at Unuma CG5. The doors on the left side. Passengers transferring to the Meitetsu line, please change trains at Unuma. After leaving Unuma, we will stop at Minoota CG7. Dia ni scenic train, nampak tak dia punya ni besar. Kalau korang nak datang Takayama, siapa yang nak datang Takayama, korang kena naik JR Hida Takayama sebab cantik. And this is one of the most scenic train sebab dia punya tingkap besar. Cantik. Guys, finally after 2 hours lebih kita dah sampai dekat Takayama Station. Tada! This is Takayama Station.
So sekarang kita nak kena jalan kaki dalam 7 ke 8 minit untuk pergi ke our hotel favorite Hida Takayama. And sekarang tengah snowfall and right now adalah -3. Sejuk. Tapi yang paling sedih sekali sepanjang perjalanan tu patutnya view dia cantik. Tapi sebabkan dia gelap, jadinya kita tak dapat nak record. Tapi view dia sangat cantik sepanjang perjalanan. Kita akan nampak Miyagawa River kah? Apa river tu? Nanti aku akan letakkan sini. Aku lupa river tu. So sad. So mereka ini sudah sampai. Oh, snowfall. Masih salji. Oi, kenapa macam tu? Ni macam kena pakai grip balik. Misi menarik luggage. Tarik. Beginilah reality bila anda pergi travel. Dah gelap dah. Oh my goodness. Licin betul. It's snowing. Hi. Okay. Nampaknya mereka masih bersemangat. Kita teruskan balik perjalanan kita merentasi dunia. Kakak Saya kakak sulung. Nasib anak-anak sulung. Allah. Wah, this is the hardest. And it's still snowing. Masih snowing. Tarik lagi guys. Kenapa lah aku beli tiket. Menyesal. Kita nak check sama ada 7 ini produk Yamato ke tidak this one. Guys. Tanya lagi. Tak, yang ni explanation. Bincang nak tinggal baju. Guys, 7 ini terima luggage delivery Yamato. Dia terima, so dia dekat je dengan hotel kita. Kita dah tanya dah. And kita dah ambil dah dia punya macam apa? Form tu. So kita isi. Esok kita akan hantar luggage kita orang. And the next day baru sampai luggage tu dekat Toyama. Sebab kita orang nak pergi Shirakawago lusa. Jadinya dekat Shirakawago dia punya lokal terhad. So kita kena hantar luggage kita dulu. Macam tu. So sekarang kita orang tengah lepak sat. Luggage ada kat situ. Semua stop sekejap. Kita relax dulu. Nak tarik luggage sampai depan tu. Oh, beli apa tu? Beban bertambah. Okay, kita dah sampai kat our hotel. Nampak budak tu. Kita dah sampai our hotel. Kakak penat tak? Penat. Tapi hari ni taklah sepenat dekat Sapporo. Sebab jalan dia tu clear, tak ada ais. Walaupun ais kiri kanan. Dia berat bawa lagi sih. Dengan badan. Esok kita akan pusing dekat Takayama. And kita akan hantar our luggage. Lusa kita akan ke Shirakawago. Kenapa? Oh, tak tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, aduh. Kat sini ada cermin guys. Wow, luas lah. Wow, mak love. Okay. Luar betul tak Sarah? Pasal ada tempat ni. Wow, it's so pretty, so bersih. Cantiknya. Pasal ni tempat ni, tempat masuk tu kan. Pasal ada TV kan. Lepas tu sini. Lepas tu, ya ke? Lepas tu sini. Cantik. Oh, dia ada ni ke? Oh, ini bidet dia. Kat sini bahagian toilet. And cakap menyak. Wow, ada washing machine. Oh, it's so besar dia. Lepas tu sini ada sinki.
Lepas tu ada washing machine. And then the shower. Allah, nak tolak belah mana ni? Push. Allah. Oh, ni ada bathtub. And ada shower. So macam nice lah. Bilik besar. Wow, best lah. Weh, best ni weh bilik ni. Ada tempat masak tau. Lepas tu dia ada fridge. Lepas tu jom kita tengok dalam ni. Wah, ada pinggan. Ada pinggan. Ada cawan. Ada kettle. Kita tengah panaskan nasi. Sebab lapar weh. Kita nak buat air. This is Zeus coffee kita bawa. Wah, sedapnya. Penat-penat seharian. Nama apa ya? Wah. Okay. Kacau. Allah. Kelabu. Kacau. Kacau. Sampaikan bilis. Kita bawa sampaikan bilis. Lepas tu kita ada sampaikan ramen. Ada Zeus ni, telur lebih Hokkaido. Ada ni. Lepas tu nasi instant. Baik ada semua benda ni. Makan dulu guys. Lapar guys. Assalamualaikum everyone. Look at outside the house. It's snowing. Wow. Kita breakfast dulu ni dengan coffee. Hari ni kita punya itinerary around Takayama. Kita akan pergi Miyagawa Morning Market. Dia kalau untuk bulan Disember sampai Februari kot, dia buka daripada pukul 8 sampai pukul 12. Lepas tu kita akan pergi ke Sanmachi Street, iaitu Old Town dekat Takayama. Dia dikenali sebagai Little Kyoto. But before that, kita orang nak pergi hantar luggage dulu dekat 7E depan our hotel. Sebab esok kita akan pergi ke Shirakawago. Jadinya kita orang tak nak bawa luggage dengan kita orang. Sebab balik daripada Shirakawago, kita orang akan terus ke Toyama. Jadinya dekat Shirakawago ada luggage, ada locker. Tapi kita takut locker tu tak mampu untuk nak memuatkan banyak luggage. Kita orang ada dekat 9 luggage. Jadinya kita orang decide untuk guna Yamato Transport. And then esok terus pergi ke Shirakawago. But before that, kita orang juga akan pergi ke Takayama Nohi Bus Terminal. Sebab kita orang nak book bus untuk ke Shirakawago esok. Lebih baik book sebab kita orang ada 7 orang. So kalau nak pergi just naik bus yang unreserved, takut nanti tak cukup seat ataupun berpecah. So kita orang decide untuk nak jalan kaki dalam 10 minit kot daripada this hotel. Ni adalah Hida Takayama Hotel. Pergi ke Takayama Bus Station. And pagi ni Takayama snowfall. Sepanjang dekat sini kita orang akan guna Takayama Hokuriku Pass. 5 hari punya pass. Kita akan cover Takayama. Semalam kita orang dah guna dah pass tu daripada Nagoya datang ke Takayama. Kita orang naik Hida Takayama Limited Express. Kita orang reserve seat dekat JTB Tourist Information waktu dekat Nagoya Airport. So dia kalau korang pakai pass ni, korang ada 6 kali boleh reserve tiket. So semalam kita orang dah guna first reservation. So hari ni kita akan guna second reservation untuk Nohi Bus. So kita orang guna that pass untuk perjalanan Nagoya ke Takayama. And then Takayama ke Shirakawago. And also Shirakawago ke Toyama. Lepas tu lusa kita orang akan gunakan pass tu untuk naik Shinkansen daripada Toyama Station pergi ke Shin Takaoka Station untuk naik Yuzawa apa Yuran, aku lupa nama dia, Shogawa Yuran, untuk nak pergi naik Shogawa Yuran. Lepas tu from Shogawa Yuran tu kalau sempat kita orang nak pergi Amaharashi Coast. So ada dia punya laluan tu yang dah di cover oleh pass tu. And then pass tu juga kita orang akan gunakan untuk nanti balik ke Kyoto. Daripada Toyama nak balik ke Kyoto, kita orang akan gunakan Thunderbird Limited Express dengan adalah Shinkansen. Ada 2 kali kita orang kena guna. So total aku calculate kita orang akan jimat dalam 190 ringgit kot kalau guna this pass.
Actually jimat banyak tapi jadual kita orang agak padat. So RM150 jimat tu pun dah kira macam okey lah. But before this kita orang pernah banyak kali guna pass. So far pass yang kita orang gunakan banyak lah yang untung. Macam contoh Kansai Mini Pass kita orang untung dalam 300 ke 400 lebih. So dulu kita orang pernah gunakan JR Tokyo White Pass, kita orang jimat RM800. And then kita orang pernah guna Subway Pass 42 hours pun jimat. Kita orang pernah guna Osaka Amazing Pass untuk 1 day pun jimat juga. Nak datang Japan, and kalau korang nak jimatkan cost, sebab korang nak bergerak daripada tempat ke tempat, better study pass dulu. And cuma study pass and then tengok balik sama ada penggunaan pass jimat ataupun tidak. Kalau penggunaan pass tak jimat, just guna IC card biasa saja. Tapi kalau penggunaan pass tu jimat, baru beli. And also dekat Takayama ni, diorang punya local bus, dia tak boleh gunakan IC card. So korang kena bayar cash dekat sini. So nanti kita nak naik bus, kita akan bayar cash lah. Bus dia dalam 100 yen kot untuk sekali naik. So dalam RM2.6 macam tu. And dekat sini kalau korang nak guna cash, korang kena bagi cukup-cukup, or else takkan dapat balance. Or kalau korang ada 1000 yen punya notes, boleh tukar dekat mesin dekat bus tu. Tapi 1000 yen saja. So macam tu lah. Sekarang tengah heavy snowfall dekat luar. Sekarang pukul 9, kita orang dah nak gerak. First kali kita nak hantar luggage, lepas tu kita nak pergi bus terminal. Bye! Kita sekarang nak hantar semua luggage pergi ke Yamato Transport. So let's go. By the way, dia bukan semua 7E ada Yamato Transport tau. Jadinya before korang tanya dekat 7E tu, korang tengok dekat dia punya pintu depan tu ada gambar kucing hitam tu. And also kena tanya juga sama ada 7E tu terima tak luggage besar. Sebab ada yang tak terima luggage besar, dia nak luggage kecil saja. So kena tengok dulu. Oh, it's still snowy. Cantiknya pagi-pagi. Waktu kami kata yang dia jual barang pakaian dengan ni. Ayuh kita nak pergi 7E depan itu. Wah. So semalam semua orang tak boleh bagi luggage kaca bilau sangat sebab hari ni dia nak hantar balik dah luggage. Weh, bas dia comel lah. Sanctuary Court. Ya. Minta yang kapak. Okay. Kenapa? Okay. Ni 7E. Semalam kita orang dah tanya dah, dia kata boleh. Kena isi form pink ni. Allah. Pink ni untuk nak send. Our hotel dekat Toyama tak receive Yamato. Jadinya kita kena cari tempat sekejap nak hantar luggage. Kita patah balik pergi ke hotel. Sebab nak tanya hotel, boleh tolong kita orang tak untuk call Hotel Toyama. Sebab dia orang tak boleh nak hantar pergi ke Toyama. So kita kena guna option terakhir. Let's go. Lama lah. Tapi kat sini tak sejuk sangat. Okay guys, kita orang half team jaga luggage. Lagi 2 orang ada dekat hotel tengah uruskan form. And kita orang 2 akan pergi ke Nohi Bus Station. Nohi Bus Station? Ya. Untuk nak booking our trip to Shirakawa esok. Oh, nasib baik kita orang ramai, so berpecah. Wah, jarak 12 minit je jalan, tapi kita orang kena cepat sebab Miyagawa morning market tutup pukul 12. Sekarang dah pukul 10 lebih. So kita kena rushing. Nasib baik kita orang ramai and everyone ada internet, so senang nak communicate. And semua orang bahagi tugas. Makcik-makcik jaga luggage. Yang muda-muda 2 orang lagi tu ada dekat hotel tengok isi form. Kita orang 2 pergi ke bus station.
Ayu. Dekat Nohi bus dah. Sebab kita nak book sekarang ni. So this one Takayama Nohi bus. Kita nak book bus untuk Shirakawa-go esok. Bus untuk reserve habis. So esok kita kena naik unreserve. Tapi from Toyama, Shirakawa-go Toyama ada untuk reserve. So this one kita dapat. So dekat sini kita nak tunggu bus esok. Okay. Kita orang team 2 settle. Kita nak balik pergi ke 7E tadi balik. Nak menemui our team. Wow. Tadi nak datang sini kita naik taksi. Lepas tu bila balik kita kena berjalan. Duit kita dah habis kita tadi pun taksi 3 minit RM21 bah. So at least kita punya kerja dah settle. So kita dah boleh relax sikit. And now kita nak pergi Miyagawa Morning Market. Let's go. Korang tengok atas tu weh. Wow, best je Takayama. Sini dekat dengan Takayama Station. Ha. Sejuk. Cantiknya. Saya suka lah Takayama. Saya suka. Wah, ni macam onsen ni, air panas tu weh. Boleh rendam kaki. Wow. This is Little Kyoto. Wow, what a magical view. Wah. Masih mengisi lagi. Okay, semua dah settle. So kita nak hantar luggage ni. Sekarang dah pukul 10.30. So rasanya kita kena ambil taksi pergi Miyagawa Morning Market. Betul tak? Betul. Minum kopi lu. Minum kopi lu. No. Lepas tu buka. Okay, semua buka. Okay. Macam sedap ayat Syami. Start. Macam nak juga je. Ambil. Wow, member minum terus babe. Tak apa tutup dah. Ni kita beli guys. Ni dia punya detail tapi tak faham sangat. Jadi kita explain lain. Ni dia tengah ni. So sekarang dah almost selesai. Wah, takut penat betul kan? Penat kan? Pagi-pagi dah penat Nak kena kan? menulis satu-satu nama. Berapa luggage? 1490. Luggage yang 20 inch harga dia 1490. Luggage yang besar harga dia 2530. Murah jugalah, dalam 60 ke 70 ringgit. Okey lah. Nice. So tengok ni. Wow. Kita tengah bayar untuk luggage. Tak, dia bayar untuk dia punya, kita untuk Dan nanti kita bayar apa dah? Okey, tarik balik. Oh. Okey, ini. Kami bayar dulu. Nah, ni kami Wah. bagi apa 10? Kami bagi berapa? 10 sekejap. Luggage delivery settle. Book tiket ke Shirakawa-go settle. Baki So sekarang kita baru boleh 470. jalan-jalan. Let's go. Wah, masih snowfall. Tapi dekat sini best. Sebab dia tak sejuk sangat and dia ada matahari but still snowfall. So perfect. Oh, taksi kita dua dah datang. Semua yang bawa. Tara, kita punya Uber dah sampai. Pintu tu. Hai, kita naik Uber. Awalnya weh. Motor station. Kat lu, kat sini lagi dekat lah kat lu station. Cantik lah Takayama ni. Tu dia Takayama Town. Cantiknya. Wow.
Ya, pudah. Sini Miyagawa Morning Market sepanjang jalan tu. And this one adalah Miyagawa River. Cantik. Kita dah sampai dekat Hida Takayama Morning Market. Let's go. Ni Hida Takayama beef yang famous tu tapi tak halal, so kita skip. Terus ke sini. And dekat sini semua kena cash. Tak boleh online. Woo. Ni buah-buah macam ni lah boleh beli. Apa dah Weh, 900 yen je strawberry dia. Strawberry dia dah besar 900. Mau 900 yen je mau. Cantik weh. Dah lah nampak view river macam ni. Ni pukul 12 dia dah nak tutup dah. So kena cepat-cepat sikit. Guys, ada ikan koi. Nampak tak? Ada ikan. Syok dia kat sini. Yang kali tu yang ni daripada Sapporo. Sebab tak lah. Sebab Sapporo dia licin. Sapporo Kat sini kita tak jumpa lagi orang Malaysia yang ramai. Tapi ada je orang Malaysia ramai. Kat road tu Japan ramai je datang. Tapi kita tak jumpa lagi. Tak senang nak jumpa lah. Tahukah? So Punya bag dah tak ada. Kita hang carry saja. ya, luggage kita tak ada dah. Tak apa, yang tu makan lagi habis. Wah, apa lagi? Ni beef yang ni apa bun yang famous tapi tak halal pun. Nak beli ni. Best kat sini. Ni rasa macam tak nak balik. Dah duduk Takayama. Siapa-siapa. Guys, Ni kita makan beramai-ramai. Kita nak video. comelnya. Apa makan kami ringkong apa cantik. Oh, Oh, ikan kami mau. ambil cepat-cepat. Kesian ikan. Tak cukup. Yeay. 1, 2, 3. 3. Okey. Ni tak makan, bismillah. Sedap. Sedapnya. Lembut. Rasa-rasa je. Tapi yang pau itu makan tu apa je? Pickles. Mesti suka ni. Bau chili. Chili. 200 yen. Kita nak beli cabai. Tak apa. Wow, dia balik macam tu. Wih. Hai, arigato. Hai, arigatou gozaimasu. Oh, Japan. Cantik. Saya beli ada ni. Dah lah ada Japan. Cili. Apa ni? Okay, Sat. Serius cantik. Serius cantik. Made in Japan. Good. Menu. Tengok dia orang ni membeli. Berminat fresh magnet. Ni. Fresh magnet. Yo. Mek ni loh. Ni ada Hida Takayama. Kyoto sampai 100 lebih. So tu kami. Weh, kalau hampa nak beli, beli je kat sini. You buy, I buy, dah start. No. このまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのになそしたらね二人でどんな言葉 Ni? Buah ni peti fresh ni. Wow.
Miyagawa Morning Market. So, wah, ni dia punya bridge. Sat kita tengok balik. Aku dah letak tau nama dia. Aku lupa. Kita nak lalu kat bridge. Kita orang datang sini. Lepas tu kita orang ada plan nak pergi Hida Furukawa. So kalau Hida Furukawa korang naik Shinkansen, dalam 20 minit macam tu dah sampai Hida Furukawa. And kita boleh gunakan Takayama Hokuriku Pass. Tapi Hida Furukawa tu actually adalah the island ataupun city of ikan koi. Tapi waktu winter diorang alihkan semua ikan dekat tempat lain. Jadinya kita tak jadi pergi kat situ. Macam itulah. So sekarang kita jalan-jalan sekitar Takayama City. Kita tengok berapa kerugian makcik-makcik hari ini. Ui, kami hampir 100 lebih dah. Kami naik turun Gademion. Jumpa spot cantik juga kat sini. Cantik lah tudung. Sudah, kita nak pergi next. Our destination adalah Sanmachi Street, iaitu Old Kyoto. 7 minit jalan dari sini. Let's go. Ya, beli sudah cukup. Mari kita berjalan. Peksi tambah dah. Supaya otak-otak ada Konoha shop. Allah, Konoha. Nasib baik ni ada ikan koi tau. Tapi hari ni tak ada. Sebab winter selalunya dia pindahkan. Cantik lah kat sini. Wah, cantiknya. Oh, ni semua berasaskan kayu-kayu. Oh, kedai fruits mochi. Macam sedap ah. Wow, dah lah air longkang pun bersih. Nampak tak? Bersihnya. Di sini dia macam kalau korang pergi Tokyo, macam Ninenzaka dengan Sanenzaka tu, dekat area Yasaka Pagoda. Dia macam tu, tapi dia tak kurang sikit orang. So kalau siapa yang teringin nak pakai kimono, better pakai dekat sini daripada dekat Kyoto. Sebab dekat sini dia tak ramai orang, and then jalan dia lebih rata, and dia macam lebih tenang. Macam tu. Cantik kan? Kat sini aku nak cari dia punya macam kafe-kafe yang cantik, sebab kita nak menikmati matcha and also coffee kat sini. Let's go. Cantik ya. Tengok ni, ikan garam, salted fish. Wah, keren gila. Ni ikan garam. Wah, ada banyak kedai souvenir kat sini. Macam Makcik Salma guys. Macam Makcik Salma guys. Hari ni dia penuh ya you buy buy. Okay. Hari ni ketua dia tak you buy buy. Dia tak kisah dah kat ni keluar. Macam mampu kan dia. Apa tu? Dia ada saiz. Kita orang bertenang dah kan? Tak kan? Kita bertenang dah kan? Selalunya kita orang dua yang habis duit banyak. Hari ni kita bertenang.「なみなみな叶えてくれる不思議なポッケで叶えて」 Cantik lah sini 290 Murah sikit lah kat sini. Lebih murah daripada Kyoto lah. Basically kalau korang nak beli benda macam ni, beli kat Takayama. Sebab Kyoto mahal. Sini murah lah, 330 Oh. Geleng dah. Oh, tu dah. This one aku beli dekat Kyoto sampai 40 lebih. Sini baru tak sampai RM25 weh. Murah lah sini. Nak try matcha latte. Kita ada Baiklah, kira melati je. So, ingat tak ada buat gula lah. Tak adalah rasa ni. ねえもしも全て投げ捨てられたら笑って生きることが楽になるのまたも願いたくなるからもう何も Ini siapa yang tak mau pergi Shirakawago, korang boleh pergi Hidano Sato. Dia macam alternatif untuk Shirakawago, and dia lebih dekat dengan Takayama.
Dia dalam naik bas dalam 20-30 minit macam tu dah boleh masuk ke Hidano 1. Tapi sebab kita orang pergi Shirakawago esok, jadinya kita tak pergi Hidano 1 sebab dia lebih kurang dia. Kat sini adalah Old Town, Sanmachi Street. So cousin aku yang 2 orang tu dia orang pergi cari nak pakai kimono. Kita orang tunggu dekat sini dulu. Snowfall. Cantik. 君にどれだけ近づいても僕の心臓は一つだけひどいよひどい Wah, lawannya Snowfall. Ni orang tengah beratur beli apa ni? Oh, ni Hida beef, Hida sushi. そうことなどを壊していきさいで Guys, Takayama is legit the best sangat-sangat. Cantik. Kat sini korang boleh sewa yukata. Lawannya ni bridge merah yang famous tu. Wah. Tapi ramai sikit orang kat sini. Yang ramai Korean. Wah. So cantik. Ni tak silap aku nama dia. Aku ada tulis nama dia. Let me check. Takayama. Wait, let me check first. I think this one adalah Nakabashi Bridge. Bridge yang famous sebab dia warna merah. So, kiri kanan. Cantik. Okay. Kak Long. Bestnya kat sini lepak-lepak, ya Allah. Aku rasa macam siapa yang korang ada masa lebih, datanglah Takayama, please datang. So and also spend masa, aku rasa 2 hari 3 hari 2 malam dekat sini is better kot. 3 hari 2 malam yang tak macam bukan termasuk perjalanan, dia just korang duduk dekat sini macam tu. Please lah datang sini. Sekejap, I think that one kot yang macam apa, shrine yang famous tu, dia macam museum dekat sini kan. Ya Allah, damai betul weh. Tu nampak tak? Dia macam, dia sejuk kat sini. Dia sejuk, tapi sejuk yang korang tak payah pakai glove and tak menggigil pun. Dia macam just nice je macam tu. Tak sejuk sangat. Tapi dia -1, tapi dia tak windy kot. Mungkin kita nak datang sini. Allah, makcik-makcik tu beli apa pula dah? Ada soft ice cream. Ice creams. Knowing lagi. Nak? Tu matcha dengan vanilla ke? Sedap. Sedap. Sedap sangat-sangat. Sedap long. Sedap. Jangan menekan-nekan Cik Isyam. Jangan sampai saya Agrinas. Agreement. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba. Tu ninja. Ni apa? Ninja. Lepas tiba-tiba. Ganas dengan Apakah perasaan anda memakai kimono? comel. Tengoklah. Kawaii. Lah Muslim. Maksud Muslim. Ramah gila dia. Ya ke? Ramah lah kau bayar ni. Guys, semalam kita orang kan naik Hida Takayama. Kat sini lah cantik sikit. So kalau siapa yang nak datang Takayama, korang naiklah Hida Takayama train dari Nagoya, datang ke sini, tapi make sure dah naik pagi sebab dia kan scenic train. So macam kita orang semalam, kita orang naik dah dekat malam pukul 4 sampai pukul 6. Jadinya banyak view yang cantik-cantik tu semua kita orang terlepas. Bukan terlepas, tak nampak sebab dah gelap, dah malam dah. So kalau siapa yang nak datang, please datang siang.
Time to makan. Dia dekat sini, kita makan dekat sini. This one also halal, so kita ambil mutton. This one mutton. Lepas tu kita ambil cheese naan. Naan. Oh. Ada tisu tu tak? Mak yang garing-garing sikit. Ni. Makan. Sedap. Masih manis. Oh, sedap. Dalam setengah. Dalam setengah. Makan lagi. Sedap lembut. Sedap gila. Dah lah. Ni macam susah nak dapat kat Malaysia. Macam nak bungkus. Tak lah. Makan nasi dulu lah. Habis. Perut dengan lapar. Bawa pergi takkan yang muat, sila tu bagus. Balik naik bas sekejap lagi. So bas kat sini hanya pakai cash, tak boleh IC card. So satu kali naik 100 yen. Kita get ready 100 yen. Oh, kita punya biryani mutton dah sampai. Uhuh. Tak boleh nak kuning semua sekali. Dia punya yogurt. Ni kita orang jumpa kedai layan diri. Masuk kejap lah. Sementara nak jalan balik, tak jadi naik bas. Bas lambat 6.30. Wow. Ice cream. Wait, ice cream ni like viral kat Malaysia ni. Wow. Masih suka ni. Apple. Ni aiskrim ada jagung. Apple? Apple yang gula. Apple pun ada lain diri. Yang gula tu. Yang tu kena check dulu. Try. Emulsifier. Tak ada. Kita tak jadi naik bas sebab bas 6.30. So kita jalan je lah 12 minit. Let's go. Let's go. Jalan. 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 Dah lah. Baru lepas makan kenyang. Babak semput. Macam bengah. Tu siapa tu? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Orang jahat. Snowing, snowing, snowy day. Sakit. Kan? Hai Ma. Kak Long. Kau kerja. Guys, tengoklah ini. Salola sa. Welcome to our hotel. Assalamualaikum. Kita rasa nak naik tren. Kan?